Wong selayang, lagi-lagi wong bomba. Nak kunyah Maggi Tom Yum yang kau berlemak pedas. Dalam ni ada satu pot maram untuk korang. Oh, Siti Nadia enak. Fikirlah dia mini Thai. Kau masuk je kat pintu utama sini, jalan sedikit dah sampai dah. Dekat lower ground nombor 13. Tak nak cakap banyak, ni enak kunyah Tom Yum Mama Noodles Chicken Ball. Jenis mi, tahap kepedasan dan style telur tu masak, korang boleh pilih tau. Rasa Tom Yumnya tak mengecewakan, pekat, pedas, masam berlemak dan aroma daun limau tu semua memang maram. Maggi yang digunakan Maggi Thai macam Ruski tu. Portion dia pun memang mengenyangkan. Okey, menu ni paling simple tapi paling digelai ramai. Dan nangkeng ni ayamnya boleh mix. Macam ni, ayam crispy dengan steam Hainan. Yang menaikkan rasa Thai kat nasi ayam ni, sos Thai ni lah sebab ada aroma daun ketumbar. Pak kelapa kat sini seri, rasa dia sejibit macam kat sampan mi. Nasi dia guna beras wangi Thai. Dan telur tu pun korang boleh pilih nak masak macam mana. Sama lah juga dengan air 2 ketul ni. Rasa dia saling tak tumpah macam yang itu. Nak meroti, korang wajib kunyah yang ini dan juga yang ini. Rasa dia memang tak mengecewakan dan roti pada steam tu pun lain daripada lain tau. Tengoklah weh, tengah-tengah dia ada letak salted butter. So, bila mix dengan sang kaya yang manis ni, balance sangat rasa dia. Untuk pencuci mulut, of course lah kegemaran Ena yang ini. Mini Thai ni ada 2 cawangan, satu nang selayang ni, satu lagi nang ceras. Dan telio tu jangan tunggu lagi. Yuk cuba. Memang maram weh.